Baiklah, jom kita mulakan kupasan kali ini dengan membayangkan satu perasaan yang memang luar biasa. Cuba bayangkan, deruan sorakan yang bergema kuat dalam stadium, gelombang tenaga bila semua orang di sekeliling anda melompat kegembiraan pada masa yang sama. Itulah satu perasaan sejagat bila kita sama-sama sokong satu pasukan, satu emosi yang magic yang menyatukan kita semua tak kira siapa pun kita. Sebab sukan ni, ia sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar permainan. Ia adalah nadi yang menyatukan kita. Untuk faham macam mana sukan ni dah sebati dalam pembinaan negara kita akan telusuri fenomena penyatuan ni betul-betul bermula dari padang sekolah sehinggalah ke pentas gergasi macam Stadium Olimpik. Kita akan tengok macam mana semuanya bermula, perlahan-lahan diangkat ke peringkat kebangsaan, kemampuan kita anjurkan acara global, kebanggaan menang bersama dan sudah pastinya kemuncak semangat ikonik Malaysia boleh. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita kena patah balik ke garis mula. Di sinilah sebenarnya benih persahabatan dan integrasi mula-mula ditanam dalam jiwa kita. Anda ingat tak lagi rumah sukan anda masa kat sekolah dulu? Merah, biru, kuning, hijau. Cuba imbas balik keseronokan dan kekecohan hari sukan tu. Kita sanggup berjemur tengah panas terik semata-mata nak tengok kawan sekelas berlari. Masa tu, pelajar dari bermacam latar belakang sanggup conteng muka, pakai baju warna rumah sukan yang sama dan bersorak sekuat hati bagai nak rak. Tak kisahlah siapa pun yang berdiri kat sebelah kita, asalkan warna rumah sukan tu sama, kita geng. Dan sebenarnya, benda ni sangat berkait rapat dengan inisiatif macam dasar satu murid, satu sukan dan RIMO. Ia bukan sekadar dasar di atas kertas, tapi satu strategi yang direka khusus untuk gunakan keseronokan bersukan bagi memupuk persahabatan berbilang kaum dari usia yang sangat muda. Di atas trek lari berganti-ganti tu, semangat setia kawan mengatasi segala perbezaan. Bila kita makin membesar, semangat penyatuan tu pun ikut membesar. Mari kita tengok macam mana ia berevolusi daripada hari sukan sekolah biasa menjadi satu institusi yang lebih tersusun di peringkat nasional. Untuk peringkat belia dan universiti, kita ada dua medan besar yang jadi batu loncatan utama untuk integrasi. Ini bukan biasa-biasa tau. Ini adalah pentas di mana atlet muda kita mula asah bakat dan bersinar di peringkat lebih tinggi. Kalau kita tengok, Majlis Sukan Universiti Malaysia atau MASUM bermula pada tahun 1974 untuk menyatukan warga universiti. Lepas tu, konsep ni dibawa ke tahap yang lebih gempak melalui Sukan Malaysia atau SUKMA pada tahun 1986. Penganjuran SUKMA pertama tu memang satu pencapaian besar. Anda tahu tak berapa ramai yang join? Seramai 3,849 orang atlet dari 13 buah negeri. Bayangkan, integrasi berskala besar macam tu berlaku serentak. Bila asas kat dalam negara dah kukuh, Malaysia melangkah lebih jauh dan berani ambil risiko. Kita buktikan masyarakat majmuk kita ni mampu bekerjasama dan menyambut kedatangan seluruh dunia. Kerja keras daripada para pemimpin kita yang berbilang kaum, ditambah pula dengan sukarelawan yang sangat bersemangat, membolehkan negara kita jadi tuan rumah untuk pelbagai kejohanan berprestij. Dari hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, sampai ke sukan SEA. Kerja gila tau nak uruskan semua ni, tapi kita berjaya buat. Dan skala penganjuran kita memang tahap dunia. Bayangkan deruman enjin jentera Formula 1 hinggalah kekayuhan bertenaga pelumba basikal di Letu de Langkawi. Menganjurkan acara berskala mega macam ni meletakkan nama Malaysia dan keupayaan kita sebagai satu bangsa yang bersatu tepat di atas peta global. Tapi, jadi tuan rumah tu satu hal. Yang paling berimpak, yang betul-betul meremangkan bulu roma kita dalam kupasan ni adalah bila kita bersaing dan menang di pentas dunia. Ada beberapa detik keramat dalam sejarah kita di mana degup jantung satu negara seolah-olah terhenti seketika. Ini bukan sekadar tarikh biasa dalam buku teks. Ini adalah momen bila seluruh rakyat Malaysia secara kolektif menahan nafas dan bersorak sebagai satu keluarga yang besar. Kita ambil kemenangan Piala Thomas 1967 sebagai contoh yang paling klasik. Skuad badminton kita yang membariskan pemain pelbagai kaum berjaya julang piala lepas kalahkan Indonesia 6-3. Kemenangan tu membuktikan awal-awal lagi bahawa kepelbagaian kita lah superpower atau kelebihan mutlak kita di mata dunia. Sinergi berbilang kaum yang cantik ni kita nampak lagi pada skuad hoki legenda 1975. Masa dorang berbaris dan diperkenalkan kepada Yang di-Pertuan Agong di pentas Piala Dunia, dorang bawa satu semangat kebanggaan mewakili nama negara di peringkat yang paling tinggi. Dan mestilah,
Siapa yang boleh lupakan skuad bola sepak 1980? Pasukan legenda ni layak secara dramatik ke Sukan Olimpik Moskow dengan menewaskan Korea Selatan 2-1. Detik tu sangat magis. Semangat juang dorang dalam perlawanan tu memang boleh buat mata kita berkaca sebab terlalu bangga. Sampai ke hari ini tau. Kesemua detik-detik kemenangan dan linangan air mata gembira ni akhirnya mencetuskan satu laungan keramat yang kemudiannya melangkaui dunia sukan. Tercetus pada tahun 1992, masa kempen Piala Thomas dan Uber, laungan Malaysia Boleh berevolusi dengan sangat pantas. Daripada sekadar mantra di dalam stadium, ia bertukar menjadi laungan semangat yang menyatukan setiap rakyat Malaysia. Ia menjadi simbol patriotisme tulen tanpa mengira apapun bangsa, agama atau budaya kita. Sebab hakikatnya, bila atlet kebangsaan kita melangkah je masuk ke padang, gelanggang atau trek, dorang tak melangkah sendirian. Di bahu dorang pikul harapan yang menggunung, doa dan impian setiap orang daripada kita yang menyokong tanpa henti. Jadi, selepas menyelami sejarah yang sangat kaya dan hebat ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Dalam dunia yang makin pantas dan kompleks hari ini, adakah Magic bersukan dan menyorak satu pasukan yang sama ini masih lagi pengikat perpaduan kita yang paling kebal? Anda rasa macam mana? Terima kasih kerana sudi mengikuti kupasan kali ini. Jumpa lagi!